Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini saya Muhammad Daniel dan juga Almat Abu Khori dan juga Afiq. Pagi ini kita orang akan membuat satu interview berkenaan dengan perbandingan agama dan kita ada responden kita hari ini untuk kita tanyakan 3 soalan tentang apa pandangan dia terhadap agama yang kita anuti lah dan juga agama yang dia anuti. Okey. Jadi boleh saya minta untuk perkenalkan diri? Hello, nama saya Nishalini Murugan dan saya dari Klang. Saya dari Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial buat ijazah sarjana muda dalam Early Childhood. Thank you. Okey, baik, terima kasih. Dan jadi kita pergi kepada soalan pertama yang akan ditujukan oleh kawan saya iaitu Afiq. Okey, sila. Okey, soalan pertama. Sejauh manakah anda memahami dan mengamalkan kepercayaan agama anda? Saya memahami kepercayaan agama saya sebagai panduan hidup dan perlu ikut setiap hari. Lepas tu saya berusaha mengamalkan dalam kehidupan seharian untuk tak nak ada perbezaan. Okey, untuk soalan nombor 2, saya nak tanya tentang sejauh mana awak rasa awak nampak pandangan ni, kita orang sebagai orang Islam ni, sejauh mana pandangan awak? Apa yang awak nampak tentang agama Islam di Malaysia ni? Okay. Kaum Islam di Malaysia ni agak sangat besar. Yang kaum kalau untuk saya yang itu adalah kaum majoriti di Malaysia. So dari identiti orang Melayu dan mempengaruhi cara hidup mereka. Tapi I faham lah kan macam mana cara hidup orang Melayu. Lepas tu dari segi apa-apa juga. So I ingat secara umum kita kena bertoleransi dan menghormati kaum agama Islam juga. Terima kasih. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan terakhir iaitu boleh tak saya nak minta sedikit cadangan untuk cara terbaik kita memupuk keharmonian dan hidup damai bersama di Malaysia. Sebab kita dalam Malaysia ni ada pelbagai agama, pelbagai bangsa. Jadi macam mana kita nak kekalkan keharmonian tu? Okey, dari untuk mengekalkan keharmonian dalam banyak-banyak kaum ni dekat Malaysia, I ingatkan kita semua orang kena menghormati antara satu sama lain. Dia tak akan jadi kira bangsa ke tak kira kaum tu semua, kita kena bertoleransi dan itu adalah cara yang terbaik untuk memupuk keharmonian masyarakat di Malaysia. Thank you. Okey, baik. Terima kasih. Jawapan yang sangat jelas daripada kawan kita daripada Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak ni. Jadi sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk menerima kita orang punya interview ni. Jadi sampai sini saja kita orang punya interview. Sekian, terima kasih.